Jumpa orang jakun tengok. Encik dah silap duduk, dia kata. Silap duduk macam mana? Dia kata encik duduk dekat kubur orang kita. Sebab siang tu kita tengok batu cantik, kita ambil, kita buat tungku. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mat Awal bin Mat Abbas, berasal daripada Bandar Tenggara. Saya ingin menceritakan satu kisah yang terjadi pada diri saya lah. Masa tu tahun 90, masa saya mula-mula habis rekrut masuk askar. Kejadian ni berlaku di Makan November, dekat hutan Belum, sempadan Perak dengan Kelantan. Baru habis rekrut, baru masuk unit, lebih kurang dalam 2-3 bulan, lepas tu masuk operasi. Masa dalam operasi tu, biasanya dulu kita operasi selama 3 bulan. 3 bulan, jadi dalam masa 3 bulan itu, kita ada satu rondaan, dipanggil ronda jarak jauh. Ronda jarak jauh ni kita pergi 14 hari, balik 14 hari jalan kaki. Kalau tak silap saya, hari ke-9 ataupun hari ke-10 lah. Masa jalan tu saya ialah budak muda nakal, ambil paras catat hutan. Nak buat tongkat, nak buat tongkat. Jadi masa dalam operasi tu, masa ambil rotan tu, dia tak ada efek apa pun. Tak ada efek apa. Cuma masa hari ke-12 tu, saya macam tak sadar. Tapi kita rasa macam kita dekat taman, tapi tak sadar lah kan. Tak sadar. Lepas tu bila dah sadar tu, orang kata kau meracau dah 2 hari dah tu kau meracau. Cakap aku berjalan dari saya kau semua, cakap ramai orang ikut. Jadi dia kata kau meracau, kata. Masa tu Hotel Royal belum jadi pusat pelancongan lagi. Masa tu ikan toman besar-besar meja. Ikan toman besar-besar meja tu. Jadi daripada kem banding jambatan kem banding tu, nak ke kawasan operasi tu, kita naik bot lebih kurang dalam 7 jam. Masa lepas saya dah pengsak, dah tak sadar 2 hari tu, kita kena teruskan perjalanan sampai makan Yankee One Bar. Sampai makan Yankee One Bar, kita rehat 1 hari, lepas tu balik semula. Masa balik ke camp tu, dia akan bagi cuti 10 hari. Jadi cerita ni, yang kejadian ni masa saya cuti. Efek dia daripada operasi tu. Kita ni tak tahu, kita tak sadar. Sebab kita rasa kita macam berjalan, ikut orang pergi ronda. Tapi nanti bila pergi ronda petang tu, macam kita balik satu kampung tu. Kita seorang je tu. Lepas tu esoknya kita pergi ronda lagi. Selama 2 hari tu, suasana tu macam itu. Orang kata tak sadar. Jadi bila balik kat rumah tu, hari pertama cuti tu, balik, kaki ni rasa macam kebas. Fikir-fikir, mungkin efek masa operasi ni mungkin jalan jauh kan. Jadi hari kedua, hari ketiga, dia punya kebas tu dah sampai paras lutut. Lepas tu naik sampai paras pinggang. Jadi arwah mak kata, carilah tukang urut. Mula-mula sekali pergi urut dengan nama orang tu Pak Mat Sati. Jadi Pak Mat Sati kata, cik orang lain lah aku demam, dia kata. Padahal dia dah pegang.
Lepas tu pergi rumah arwah bidan Mak Mi. Masuk rumah arwah bidan Mak Mi, dia tengok, dia tengok cik orang lain lah, aku tak boleh sentuh orang lelaki. Selama ni kita ngurut dengan dia ni. Masa tu kaki ni kena angin pun dah tak boleh, kena air tak boleh, bisa sangat. Jadi gagahkan jugalah kita pergi sembahyang kat masjid. Dekat masjid tu dia ada seorang Bilal, dia buta tau. Dia bekas tentera laut, tangan dia kudung parah ni. Masa dia menyelam nak musnahkan dia kat sama, meletup kudung tangan dia parah ni. Habis sembahyang tu, dia panggil, sebelah kau siapa dia? Cakap, ada siapa Bilal? Dia kata malam datang rumah tu. Dia balik rumah, panggil kawan kan, bawa naik kereta pergi rumah dia. Bilal dia tanya satu je, kau dah berak ke dah kencing? Cakap, dah berak dah kencing. Yelah, dia terbaring lah. Baring menyarap, dia pegang pangkal pelipat ni, betul-betul terkencing. Punya sakit tu, betul-betul terkencing. Dah, dia kata malam ni cukup. Dia kata malam esok datang lagi. Alamak, dia cakap. Jadi malam esok datang lagi, dia kata kencing dulu, dia kata berak dulu, takut nanti kau terkencing, kau terberak ni, dia kata ni. Yalah, kita dah takut benda semua tak nak keluar. Jadi malam tu dia pegang lagi, memang bisa. Dia pegang je, lepas tu dia kata dah cukup. Malam esok dia kata kau datang, kau bawa limau nipis, kau bawa kapur sirih. Jadi cakap, nak urut lagi ke Bilal? Tak, dia kata tak. Jadi malam esoknya datang, bawa kapur sirih dengan limau nipis tu, dia baca doa apa kita tak tahulah. Dia kata malam ni kalau sakit, kau potong 2 limau nipis ni, kau sapu kapur, kau sapu dekat tempat sakit tu. Yelah. Jadi balik, belum naik tangga lagi, dah bisu sakit. Masa tu memang masa tu kita tak perasan kita meracau. Rupanya masa meracau tu Abang Ipoh dengan abang dah ikat badan kat tiang seri ni. Tapi masa tu meracau kita tak tahu, macam gelap tu, macam tak nampak apa. Jadi abang sapu. Mungkin dalam 2-3 jam lah sadar. Lepas tu dah tak ada rasa sakit. Tidurlah. Pukul 2 pagi ada orang bagi salam. Tapi ni bukan kata dekat alam lain tau, tapi memang alam nyata betul. Dia datang rumah, dia bagi salam, buka pintu, ada 2 orang perempuan. Seorang tua, seorang muda. Yang muda tu cantik, tapi cuma nampak parasmi je, bawah tak nampak. Bawah memang tak nampak. Tapi Bilal tu dah pesan, kalau apa yang datang malam ni, kalau dia minta apa-apa jangan ikut, abaikan dia. Jadi buka pintu, masa tu arwah mak ada, abang mu ada, buka pintu. Perempuan yang tua tu kata, kau janji kau nak kahwin dengan anak aku. Masa bila saya janji? Ni masa tu arwah mak, arwah ayah, abang Ipoh semua ada. Cakap masa bila pula saya janji? Yang kau pergi ambil rotan tu buai anak aku. Anak dia tengah main buai. Kita potong, anak dah berdebuk jatuh, anak dia ikut balik. Jadi itu tanda dia kata kau dah janji nak kahwin dengan anak aku. Cakap saya tak ada. Lama juga berdialog tu. Jadi dia kata, kalau kau tak nak kahwin tak apalah, dia kata, tapi tunggulah, dia kata. Tunggulah, dia kata. Jadi malam tu bila dia balik tu, memang tak boleh tidur. Kita baring je, rasa macam dia ada kat sebelah ni, macam ada peluk. Jadi lama memang jadi otak, jadi macam otak tak center. Jadi macam otak tak center. Jadi habis cuti tu balik ke camp. Masa tu camp dekat
Tanah Merah, Batu Sebelah Kelantan. Jadi OC pun tengok, OC kata kau ni macam sakit, dia kata. Cakap saya tak sakit lah bos. Lepas tu dia ada bawa satu orang tua lah, orang tua tu tengok. Dia kata kena masuk kat sana balik lah kata. Kena gunting kat hutan tu balik. Dia kata kena gunting kat sana balik. Sebab dia kata kalau tak gunting, dia kata dia tak lepas ni. Jadi tapi kali kedua kita masuk ni, kita masuk cara personal tu. Kita tak melalui camp, tak melalui apa kan. Jadi masa tu otak ni dah tak center tu. Jumpa katak makan. Masa tu memang kita bukan dah hidup kat alam, kita macam dah di awang-awangan. Tapi orang bercakap kita boleh berbual. Tapi kita rasa perempuan tu macam ada kat sebelah tu. Nanti lipan melintah dia tangkap. Tapi kita tengok yang dia bagi makan tu macam cekedis tu, macam cekedis apa. Jadi masuk dekat hutan tu semula, jumpa orang jakun. Dia kata boleh ubat ni, dia kata. Dulu orang pernah kena macam ni, tapi dia kata kena jumpa Tok Batin dia. Cakap Tok Batin kat mana? Tok Batin ada, dia kata. Kat Kayangan, dia kata. Rupanya bukan dekat Kayangan. Tok Batin tu duduk atas pokok. Pokok tu 100 kaki lebih. Tok Batin tu duduk atas, tak turun-turun. Dah dekat belas tahun dah Tok Batin tu tak turun. Tok Batin tak turun. Jadi dia orang buat macam bakul. Kita nak duduk bakul tu dah tarik ni atas tu. Tok Batin tu kalau ikut kita orang jakun tu, air ludah dia pun kita tak boleh langkah. Kalau langkah memang kena. Tapi sampai dekat tempat Tok Batin tu, kita macam tak sadar, tapi kita bau badan Tok Batin. Menyebabkan macam kita nak sadar. Sebab dah berbulan-bulan tahun tak mandi kan. Jadi masa naik tu, Tok Batin tu ambil air ludah dia suruh minum. Rupanya masa kita naik tu, perempuan tu ikut naik. Perempuan tu yang berdialog dengan Tok Batin tu. Tok Batin tu minta lepaskan lah kan. Sebab dia kata alam lain kan. Tapi perempuan tu tak melepas. Sebab dia kata dah janji. Padahal kita tak berjanji pun. Dia okey lah, Tok Batin kata baliklah dulu, dia kata. Nanti malam ni dia kata dia cubalah. Jadi masa turun tu, kita berkemah dekat bawah tu. Malam tu memang budak perempuan tu, mak dia datang, bapak dia datang, abang-abang dia datang nak paksa kita nak masuk. Nak suruh kahwin dengan adik dia ni. Tapi kalau ikut nafsu tu memang dah tengok, oi, macam Korea weh. Macam Korea, tapi takkan nak kahwin. Kau nampak paras ni je, bawah tak ada. Jadi malam tu memang datang. Dia datang dengan gendang, ada pelamin. Memang ada paksa betul. Tapi orang jakun tu cakap, Tok Batin pesan, dia kata duduk bawah pokok, pangkal pokok ni. Sebab dia kata kalau duduk pangkal pokok ni, dia kata dia macam ada pagar lah kan. Jadi yang perempuan datang tu, dia tak boleh masuk kawasan tu. Tak tahulah Tok Batin tu buat macam mana. Lepas tu perempuan tu kata tak apalah, saya mengalah lah, dia kata. Dia menangis tu, tapi sampai sekarang lah kadang-kadang dia datang. Kadang-kadang 3-4 bulan sekali. Dia kata tak kahwin tak apa, janji dapat kawan. Dia tak mahu. Sebab kadang-kadang kalau malam tu dia datang tu, bukan dalam mimpi tu. Kadang-kadang kita macam cuma mungkin pada pandangan kita lah, nyata kan. Ketuk pintu bilik. Kadang-kadang biasa dia datang tu bila kita seorang lah. Dia datang, tengok,
ajak sembang tapi kita buat tak tahu ke lah kan. Memang sampai sekarang efek dia. Dia ni nak kata bunian bukan, tapi kalau ikut daripada Tok Batin tu kata dia ni macam jembalang tanah tu. Macam jembalang tanah. Kita sebab dekat hutan kita tak tahu macam-macam jembalang tanah, jembalang angin kan. Tapi kalau dia berjalan tu kita nampak gaya dia berjalan, macam dia melangkah kaki. Tapi memang tak ada, cuma kita nampak macam itulah kan. Masa tu pergi ronda jarak jauh juga 28 hari. Yang kena tu Prebet Kamarul Zaman, tapi skandar arwah dia. Masa tu pangkat kopral. Masa jalan tu, malam tu kita buat pengkalan. Masa tu handphone tak ada Walkman. Jadi saya pun pakai Walkman, tidur. Tapi dengar orang bercakap, bila buka Walkman tu tak ada. Jadi lebih kurang pukul 2 pagi, orang yang tengah guard tu ronda, dia bercakap, "Kopral, dah sampai time kopral duty." Tak apalah. Tapi saya kalau duty dalam hutan, saya tak duduk dekat tanah. Saya duduk atas pokok. Sebab kalau duduk dekat tanah, pergerakan lain tak ada. Kita seorang bergerak, komunis boleh nampak. Pergerakan lain tak ada, tiba-tiba ada satu benda bergerak. Habis duty 2 jam tu, saya pergilah dekat Prebet Kamarul ni. Kamarul cakap, "Kau duty ni." Dia pun bangun. "Saya nak masak air kejap kopral ni." Cakap masak air tu. Masak air. Lepas tu dia kata, "Kopral, saya nak berak." "Kau pergilah, aku tunggu kejap. Kau nak keluar ikut jalan mana?" Dia kata, "Saya nak keluar ikut jalan sini." "Kau nak masuk ikut jalan mana?" Dia kata, "Ikut jalan sini." "Password ingat tak?" Kata jodoh, "Ingat tak?" Dia kata, "Ingat." Dia pun masuk lah. Pergi, tunggu dekat 45 minit. Tak balik-balik. Kita risau juga kan. Pukul dekat 4 pagi dah ni. Kejut saja Yaakob, cakap, "Sajan, saya dah habis duty tadi pukul 2. Saya kejut Prebet Alwi. Dia kata dia nak pergi berak." Saja Yaakob kata, "Dia keluar ikut jalan mana?" Dia keluar ikut jalan sini." "Kau confirm dia keluar ikut jalan sini?" "Confirm." "Janji nak masuk ikut jalan mana?" "Ikut jalan sini." Jom kita cari. Relax je berada duduk atas batu. Duduk atas batu tepi sungai. "Weh, kau duty weh." "Betul deh. Aku tak nak balik lah, sini rumah aku." Bila dengar macam itu, saja aku kata, "Tangkap ramai-ramai orang tu, ikat dengan rotan." Dia punya meronta tu, rotan putus. Rotan putus. Jadi saja aku kata ini bukan sakit biasa. Malam tu juga buat rakit. Bawa keluar lebih kurang dalam 7-8 jam sampai kat Tasik Banding tu. Naik bot sampai situ, bot dah tunggu lah. Naik bot sampai dekat Kem Banding tu, bawa pergi hospital di Kubang Kerian. Masuk dalam apa yang macam ada X-ray macam terowong tu. Doktor kata dalam kepala ada kuman. Doktor nak operate. Bos kata tak boleh. Bawa masuk hutan balik je. Sebab masa tu sampai kat camp balik jumpa Bomo Siam. Bomo Siam kata ini hantu hutan, hantu jakun. Jadi bawa masuk hutan tu balik. Jumpa orang jakun tengok. "Encik dah silap duduk," dia kata. "Silap duduk macam mana?" Dia kata, "Encik duduk dekat kubur orang kita." Sebab siang tu kita tengok batu cantik, kita ambil, kita buat tungku. Kita buat tungku. Jadi mungkin dah nasib dia kan, dia terkena. Jadi masa berubat tu nak kata Tarzan tak Tarzan lah. Dia panjat pokok dan lompat daripada pokok ke pokok. Pokok ke pokok? Ya.
Tapi pokok rapat-rapat lah, dia macam monyet, dia gayut sana, gayut. Oh, jenuh kita kejar. Jenuh. Dapat tangkap dekat 2-3 jam jugalah kita nak tangkap tu. Sebab kita lalu bawah, dia lalu atas lagi, cepat dia pergi. Jadi dapat tangkap. Tok Batin tu pun tak tahulah dia ubat macam mana. Dia kata sini kubur orang jakun, dia kata. Tapi Alwi tu, Prebet Kamarau tu kena betul-betul macam abang kena dulu. Katak, sampai sekarang katak dia makan masa dia hidup lah. Dah baik katak dia makan. Dia kata sedap, dia kata. Kadang-kadang ada gali tanah cacing, dia makan. Sebab abang ni dengan Prebet Kamarul ni rasa terkilan sangat, sebab dia pernah, nak kata bertembak tu tidaklah, dia pernah selamatkan abang ni. Itu yang kita sayang sangat dengan dia. Dia selamatkan abang tu sebab masa ronda tu lah, masa ronda kita ni pendek. Jadi bila nak langkah kayu tu, rupa-rupanya pijak bawah tu sangat terbuang tanah. Pijak masuk paras ni Yus. Terbuang tanah. Prebet Kamarul tu yang pergi, dia tarik 7 sungai tu. Dia tarik 7 sungai, lepas tu dia kata, Kopral selam, saya timbul. Dia timbul, dia ambil rumput kat tepi apa tu, tepi sungai tu. Dia timbulkan, nyelam, terbuang tu semua pergi situ tu. Tapi masa lepas sangat terbuang tu saja aku kata, sakit tak? Tak apa saja, saya cuba tawarkan bisa dia. Jadi ambil air sungai tu, kita tawarkan bisa dia. Hilanglah bisa, tapi bengkak tak hilang lah. Jadi saya nasihatkan kalau nak masuk hutan tu, belajarlah sikit-sikit dengan orang tua-tua, petua-petua hutan, bukan ilmu-ilmu. Kita bukan kata tak percaya. Kalau kita terlalu percaya sangat pun kita jadi takut akidah kita lari. Tapi benda itu ada. Benda itu memang wujud. Selagi setan, iblis, jin ada, selagi itulah benda itu wujud. Jadi itu je lah saya nak pesan, kalau masuk hutan, hati-hatilah.